Assalamualaikum, good morning. Kita semalam stay dekat sini. Semalam gelap kan, cuba tengok area dia. Baru dah terang kan. Tangga Turki. Ini tangga nak bawa luggage, menangis. Menangis. Ada lagi satu tangga kat sana. So depan tu kita punya view Tasik Toba. Jom tengok. Come. Boat lah. Sana sunrise, tapi tiada kenampakan. Kat sini boleh main jet ski, bray. So banana boat dengan jet ski, orang banana boat dan jet ski dah tengah tunggu ni. Kat sana sunrise, dia tiada kenampakan sangat. Pagi tadi ada sikit je. Mungkin sebab awan tebal lah. Sebab kat sana nak tengok macam berkabus. Cantik lah, cantik. Jom kita pergi breakfast. Kita pergi breakfast sekarang. Lepas tengah kita nak bergerak ke tempat lain pula. Kita makan dulu. Jom breakfast, bismillah. Tambah lah. Banyakkannya. Banyakkan. Naik. Orang baru habis. Malah pemandangan sampai kat belakang. Dah macam kalau kita bilang gawi lah. Awal kan 8.16 tengah tunggu supir 8.30. Baik. Okay, kita orang sekarang berada di Huta Sialaga. Betulkan ni dulu. Tak sudah dengan singkat internet dia. Kita dapat dah tu. Nak tengok dalam dia. Oh, itu lah. Dari bawah tu. Nak tengok je lah pun boleh. Nak masuk dalam boleh. Okay, bak kata guide macam rumah ni, kalau pintu dia terbuka, maksud dia depan ni lah. Pintu kat depan ni, maksud dia rumah ni adalah rumah bujang lelaki dan direct masuk ke dalam. Kalau ada rumah jenis macam ni, tangga tu selindung, dia rumah bujang perempuan. Okay, jom masuk dalam. Masuk dulu. Kau buka kasut ke? Masuk ke? Tak tahu. Cuba tanya. Atas kena buka kasut ke? Buka kasut eh? Buka kasut tu bang. Oh. Oh. Dia sebenarnya dalam satu ruang semua ni lah. So tengah-tengah ni rasa ni tempat tidur dia kot atas ni. Ni katil dia. Tapi tengah ni tak tahu. Mungkin dapur. Sebab so ini tingkap. Itu adalah pintu masuk tadi. Dan atas ni pun tingkap. Ni nak bagi laluan angin. Sama juga atas ni lah, laluan angin. Ini mungkin dia punya dapur. So bila ada batu-batu ni, bila dia letak arang, dia boleh memanaskan ruang ni lah. So batu tu jadi panas, and then dia boleh matikan api tu lah. Dia makin ramai orang tak dapat. Ya, sebelum ramai orang kita pakai tu. Tu lagi ada ni. Macam tempat cultural heritage heritage lah. Kampung tradisional. Kampung tradisional.
Ni bang. Ada. Oh, ni lah film lelaki warna gelap. Oh, ni perempuan. Laki ni. Kalau gelap. Gelap hitam gelap. Ni ada. Kat atas ni ada makam raja, tapi tak tahu makam raja apalah. Area eksekusi. Masuk pemasungan adalah penjara. Actually rumah ni yang ada dekat sini, semua rumah ni still ada yang orang yang tinggal lagi lah. Cuma dia orang top up rumah dia orang yang baru kat belakang macam ni. So masih dijaga oleh owner dia sendiri. Ada sebelah cicak tu bang. Ya. Ada perempuan tu, dia anak perempuan dia tu sehat, punya banyak anak, punya banyak keturunan. Itu makna dia. Oh, tu maknanya dia lah. So memang kena ukir dekat Rumah-rumah mereka biasanya ada ukiran tu. Yang dikembangkan daripada tulisan Palapa namanya. Orang Minangkabau ada tulisan sendiri, orang Incung ada tulisan sendiri, orang Batak ni tulisan dia. Jadi sebelum kita guna tulisan Jawi tu, kita guna tulisan macam ni sebenarnya. Tapi Senjawi sikit Melayu guna ada tulisan kuno dia. Kalau dekat Sumatera banyak batu bersurat yang tulisan Melayu gitu lah, kan. Kadang tulisan Palapa tapi bahasa Melayu. Kadang kalau ini tulisan Batak dia daripada tulisan Palapa tu. Palapa tu tulisan bukan bahasa. Bahasa tu Sanskrit. Palapa tu nama tulisan. So dekat Malaysia ada tak tulisan sebelum Jawi? Tak tahu lah. Ada lah kot, tapi Masih dipelajari tak sampai sekarang? Kalau di Indonesia tak dibelajar lah. Kalau di Indonesia di Universiti Sumatera Utara dia ada belajar. Namanya jurusan bahasa. Etnomusikologi. Dia ada sastra Batak. Sastra Batak mana-mana Ini ada. kamu boleh baca? Saya tak boleh lagak. Ini orang sastra Batak yang boleh. Dekat Minangkabau tu ada sastra Minangkabau, sastra Incung macam tu. Kalau dekat sana saya tak tahu lah kan. Ada tak dipelajari sastra kuno macam ni. Tapi dia Melayu ada tulisan kuno dia sendiri lah. Sebelum Jawi tu sendiri. Sebelum Jawi. Ni bahasa sebelum Jawi lah. 12. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ni lah. Betul lah 12 ni. 1, 2, 3. Mana ada nombor ke? Kita kanan ke kiri. Boleh pegang? Kalau ni untuk Tak nak. Ni pun kalau Harry Potter kau pegang. Ya. Oh. Pancung lah? nak coba. Ini pegang. Batu asal kan? Yang macam kecil-kecil tu kubur juga lah. Kubur tu. Tu kira masyarakat yang ada kat sini lah. Itu kubur orang-orang besar dulu lah mungkin. Orang besar lah. Raja. Nanti di kampung Sialakan. Nanti kita ke kawasan Holbung tu, kampung Siotang. Dulunya Siotang lah yang klan Siotang yang berkuasa. Ini klan Sialagan. Setiap kampung satu klan lah. Ada satu klan. Aku nak cerita something tadi. Ini adalah simbolik payudara wanita dan ini cicak. Ada maksud dia. Maksud dia untuk wanita ini simbolik untuk supaya wanita boleh dapatkan anak yang ramai. Yang cicak ni simbolik dia sebagai lelaki yang merantau dan boleh menjaga diri bila di perantauan lah, simbolik dia. Langsung dia ya. Boleh foto bang tapi Ni nak bawa. Saya dah nak bawa. kita sampai di Bukit Burung. View dia lawa. Fantastic view dia. Fantastic. So dia atas bukit dan bawah dia yang tasik. Pokok besar. Tak ada pokok besar dekat sini. Tengok. Cerun. Tinggi.
Sekarang kita berada di Bukit apa? Burung hantu. Hobu apa tak. Kita tak hafal lah itinerary kat sini sebab kita ikut orang kan. So mana orang tu bawa, kita ikut je lah. Gitu. Tengoklah pemandangan kita. Ini adalah satu kawasan kawah. Masa on the way kat sini dia ada, kalau tadi ada video yang aku ambil nampak ada colour putih-putih tu lah, tu kawasan sulfur. Tapi kawasan dia pemandangan view kat sini memang cantik lah. Dia tak ada hutan tebal. Dia macam kat Broga. Jauh beza kat Broga. Tapi kita try naik ke sana. Tengok pemandangan dari situ pula. Kita sekarang dekat Bukit Holbung. Bukit Holbung ni macam dekat peak lah. So boleh tengok view Lake Toba surrounding sini semua. Cuba tengok sebelah sana. Nampak bukit-bukit sana. Mama. Kering kat sini. Sesi belajar basic hiking. Ya, apa Kinabalu? Info tadi daripada Nozalika adalah salah, bukan Bukit Holbung. Kasih kata saya tak tahu itinerary. Kita Bukit Burung. Oh. Dah tertera Bukit Burung. Kadang dicampur dengan beras Aceh kan, jadi kualiti dia kurang. Jom. Ambil gambar ramai-ramai. Tak berani bang, pergi tu bang. Kita berhenti di tepi jalan just untuk ambil gambar sawah dan gunung. So dari sini kita nampak waterfall. Sana waterfall, sana waterfall, sebelah sana ada waterfall. So dekat kawasan ni sebenarnya, supir tu beritahu, sini adalah kawasan laluan lava lah. So tak ada tempat sungai. So air terjun dari sana akan mengalir untuk padi-padi sini. Okay, untuk padi-padi sini. Padi di sini sihat kerana ada laluan lava kan, bekas-bekas lava. Dah cakap padi dia sedap. Sekarang kita berada di Telesamuri Panorama. Kat sini kita boleh nampak laluan lava yang paling terbesar di dunia. Wow. Baru lepas baca. So informatif. Aku kadang-kadang informatif lah, kadang-kadang tak lah. Kalau baca dapat ini. Yeah, so aku nasihatkan kita sebagai manusia rajin-rajin membaca. So info yang tepat kita boleh dapatkan. Bukan kita tengok tajuk, kita terus bantai. Wow, cantik dia punya view kat sini. Jom aku share view dekat sini. Terjun Danau Toba. Ni ke? Itu je apa? Danau Toba. Ni ke? Tu Tasik. Mentebuk. Situ adalah air terjun Danau Nan. So dua air terjun ni akan turun ke bawah dan terus ke tasik sana. Dan supply semua Mana laluan tu? semua pertanian-pertanian kat bawah ni. Sini lalu lava Azaz ke sana. Sebenarnya aku gayat tengok bawah ni. Jom kita pergi ke Menara Padang. Kita nak tengok lagi satu view ke danau sana. Tadi kita tengok dekat kawasan apa nama? Air terjun, waterfall. Kita tengok ke sana, danau Tasik.
Frustrate tak suami kita? Gayat lah sekarang. Sebentar nak tengok bawah. Masih Act of service. Act of service. Dia explain. Dulu gunung ni jadi satu. Lepas tu nampak ni, gunung ni jadi satu. Bila jadi satu, ada tekanan dari bawah ni meletus. Itu dia bagi dua. Sebab tu, So ni lah jadi tasiknya. yes, sebab tu ada macam ni tasik ni macam ni. Dari tepi. So ni dia meletus. Ni lava dia kot. So ni lah dia punya tasik ni. Betul. Yang Dia lagi satu tenggelam ke kecil bawah. Sama lah Yang juga. kecil ni tepi-tepi ni lah. Ha. Ni tepi-tepi bukit ni. Ini lava dia. Orang tanya nampak? sebab tak tahu. Okay, we kena dengan Raida. Dia memang. Betul lah dia cakap. Oh, yang kita nak ada polis tadi tu Menyeberang. Sekejap. Oh, tadi kita kat sini. Dari kat sini. Menyeberang semua. Lepas tu kita jalan. Ni ada jembatan tadi kan? Yang ramai orang lokal tu. Kita ke sini ni pergi burung. Lepas tu kita tepi-tepi gunung ni. Ni view sawah yang lembah. Limbong tadi. Saya cakap ada di balik bukit lagi ada lembah lagi ni dia. Kita naik sini ke atas sini. Sekarang kita atas. Ini ke ni? Jalan ni. Kita turun ke Tadi bawah. yang gambar yang kecil tu, sama ada yang ini, sama ada yang ini, tu gambar kecil-kecil tu lah. Ini kedalaman laut tasik ni yang 100 meter. Ni tempat kita nyeberang kemarin yang dalam. Kita nyeberang ni mungkin dari sini ke sini. Dalam satu pulau ni dah 4 jam kan? Kurang lebih 3 sampai 4 jam. Nanti daripada KL ke Johor lah. Macam basikal 100 km 30 km pun dah pancit kat sini. Kurang daripada 30 km naik basikal pun pancit sebab bukit. Kenapa sepeda hotel tutup? Kalau sepeda naik. Kita pergi ke wisata seterusnya iaitu air terjun apa? Elfrata Alfonso. Apa? Elfrata. Nama Ellen Franta. Elfrata. Alfrata. Efrata. Elfrata tadi kan? Buat air terjun ni, dia cakap baru lepas hujan semalam, so air dia kuat. Kalau tak air dia slow je, tak sekuat macam ni. Dan satu lagi air dia kuning sebabkan hujan, sebab atas tu ada sungai. Kalau tak air dia jernih je. Ketinggian air terjun ni lebih kurang dalam 30 meter. Kita tengok atas lagi, atas daripada atas tu ada lagi air terjun. Apa yang kita nampak dekat point tadi, telepoint tadi, inilah air terjun yang kita orang datang. Takut tak? Sesi berfotografi. Ush mama, ush, ush. Okay, kita berhenti lunch sekejap. Lapar gila, kita makan nasi padang. So kita dah dekat dengan Jesus punya, apa panggil, minaret. Betul, Menara Jesus. Kat sini lagi tinggi daripada dekat Rio tu, dan dah lagi besar daripada Rio. Kerupuk kulit lumbu. Oh, Untuk lembu. kita rasa kulit lumbu. Tak pernah rasa. Alamak, macam kau ni. Rasa angin. Dia rasa plastik.
Okay, kita dah sampai dekat Bukit Holbu. Agak ramai kat sini hari ni. Ramai dan panas. Di sana? Mana bang? Sana. Jadi kita panjat bukit sana. Saya nak tunjuk lipstick saya merah sangat tak? Tak lah. Get ready untuk memanjat tangga hiking. Menuju kejayaan. Kita dah exercise dah, kita dah praktis. Kita buang kalori. Wah. Ada ojek. Sampai atas. Seranjang Sultan. Seranjang Sultan. So cool. Ya, teruskan pejuang. Semangat terus. Ya. Orang tu bawa. Kiri bu, kiri. Busy ya di sini. Takut aku. Oi, sabar. Ui. Woi. Busy. So kat sini actually kita boleh naik motor ke atas. Tak tahu dah berapa ribu lah. Tapi even naik motor pun agak menakutkan jugalah tengok dia bawah. Rasa yes, lebih baik yang kaki. Ada pun tak makan nasi tau, luput lagi. Sekarang kita nak cari spot untuk ambil gambar drone. Drone provided by kita punya super. Inilah view yang kita tengok daripada tadi tu. Sekarang kita berada di puncak. Lebih kurang lah. Lagi satu, saya ingat Medan ni tempat yang sejuk. Rupanya tidak kawan-kawan, dia panas. Panas dia memang panas. Tidak je kawan-kawan. Panas tak adalah terik. Dia terik. Dia sebab ada angin. So ada angin still okey lagi, tapi perlu lah. Bila berjalan ni berkentut-kentut rasa. Jangan nampak kemengahan tadi. Nampak cantik ni. Ya, bukuk sangat. Dah stop. Sini mah, belakang atas ni Gimah. Tu, tengok Raida. Raida tu kita ikut jalan belakang macam ekor je. Jadi macam ada kat sini, sini Ikut. Akak maju lagi ke depan, nak ramai-ramai dulu kan? Ha. Basah weh, kita tengok. Drone. Angin kuat. Best ni. Uish. Bungkus. Nak bungkus. Berlarilah dan terus tertawa. Mana nak ke? Dekat 360 pusing lah. Belakang. So how? Okay, gunung dia ni tak terlalu tinggi tapi Bukan dia gunung, panas. bukit. Bukit dia ni tak terlalu tinggi tapi dia panas. Panas dia terik weh. Pukul 3 macam tu tapi panas terik. Sebab tak ada pokok-pokok kat sini pun, dia just lalang je. Sana lalang, sini lalang, sana lalang, sana lalang, sana lalang, lalang, sana lalang. So dia tak ada banyak pokok yang tinggi-tinggi. Semua lalang.
Kita berada di Cakap kuat sikit. Janji Maria Coffee. Tak nampak pula. Kita masuk jom. Bau makanan sedap. Takut ramai orang tu. Takut. Kedai agak ramai orang. Mungkin kita ke hotel dulu untuk solat. Lepas maghrib kita bergerak balik ke sini lah kot. Banyak kan? Sebab lagi sejam nak azan maghrib. Nanti kriwak ni. Bila? Kawan dia. Oh, tu yang kat sana. Apa tak berani? Kami kan orang Kita kembali lagi kat sini di Janji Maria. orang kat sini. Matcha latte. Boleh kita mana nanti? Kau nak beza apa? Itu sama nasi goreng, kopi karamel matcha atau cold 1, matcha latte hot 1, kopi susu Janji Maria. Malam pun tak ramai. Tadi penuh. Tenang, tapi tak nampak lagi. Malam nampak lagi. Ni brand dia Flosa. Flosa punya. Ni flavor citrus with herbal. Oh, tengok bentuk dia. Nipih macam pen. Wih, Oh. Ada. Satu ada yang pergi. mana sedap weh. Yang tepi pokok kan? Ni roll lah. Kan? Dari rumah pada meja. Oh, tak ada. Ini tak ada dalam kan? Sama lah tapi dia punya apa ni penghirup hidung ni dia macam ni ah. Satu je. Bunga. Satu je. Ha. Ni Akila di Sedap, sedap. pula aduh dia upload pula ni air kopi susu Janji okey Maria krema latte Macchiato. terjun tu kan? meat lover Pizza meat lover. Tinggal je ni lah. 2 minggu